Saya minta izin boleh? Dia kata, apa dia Ustaz? Tunjukkan perut awak. Okey. Saya buka baju. Selak. Tunjuk. Istighfar lagi. Mana tak gerun aku? Iyalah tu. Astaghfirullahalazim. Jenis yang menekan pula tu. Lepas tu dia cakap, lebih kurang 5 ataupun 6 tompokan dah. Ya Allah. Yang kasarnya tak nampak, tapi dekat dalam 5 ke 6 tompokan dah. Dah ada kat dalam perut. Itu saya dengar lah dia cakap, ini kalau lambat sikit ni, na'udzubillah min zalik, tapi kalau bertambah lagi tumpukan ni, bye-bye. Meninggal dunia. Astaghfirullahalazim. Allahu akbar. Astaghfirullahalazim. Dia dah istighfar. Ini tak cantik ni. Dia minta izin. Tapi sebelum dia minta izin tu dia cakap, teruknya muka. Dia cakap macam tu Saya ingat dia macam kawan-kawan, teruk nak muka. Rupanya dia nak cakap, ini bukan muka saya. Alright. Ini bukan muka orang yang sihat. Dia nampak layer-layer. Macam orang gelandangan. Faham. Sedangkan kalau nak ikutkan, saya tak mandi je pun pagi tu. Tapi takkanlah Sampai tak terurus tu. sampai muka tak tulus. Tapi ustaz tu cakap macam itu. Saya macam Apa reaction dia? kita percaya benda-benda tu. Tapi kita tak expect langsung diri kita perlu hadap sampai ke teruk itu. Betul. Boleh ustaz tolong saya? At least ustaz sebagai perantara untuk pulihkan saya sebab malam ni saya nak live. Itulah tu. Ustaz pun faham. Yelah kan, kesian pula dekat kawan-kawan ke apa semua kan. Sebab alhamdulillah lah, okey lah awak ada rasa tanggungjawab tu. Bukannya patut punya boleh je saya rasa. Boleh je. Kalau nak pilih di sini kan. Boleh je. Ustaz tu adalah bagi sikit tips dan juga arahan cari benda ni. Benda-benda yang jin dengan syaitan tak suka lah. Kan. Macam benda-benda yang tajam, benda-benda masalah. Cari lah. So itu semua dah settle, buat saya lah uruskan. Bila sampai rumah, dah balik, saya dah ada najis sebab air pun nak masuk. Dengan ustaz session dengan ustaz pun dah jalan. Sampai rumah, buka lah baju 3 line. Kesan cakor. Dekat sini ada, dekat belakang. Dan bila saya tengok muka saya kat cermin kan, first moment saya tengok muka saya kat cermin, saya pun tergalit. Saya pun macam teruk kan.